Tahukah anda suhu bumi kini semakin meningkat setiap tahun? Jika keadaan ini berterusan, masa depan manusia mungkin akan terancam. Krisis iklim ialah perubahan suhu yang besar berlaku pada sistem cuaca dan suhu bumi dalam jangka masa panjang. Ia berlaku akibat peningkatan suhu global yang semakin membimbangkan. Keadaan ini bukan lagi isu masa depan tetapi sudah berlaku sekarang. Salah satu kesan utama krisis iklim ialah perubahan suhu global. Suhu bumi semakin meningkat setiap tahun akibat kesan rumah hijau dan aktiviti manusia seperti pembakaran bahan api fosil dan penembangan hutan. Peningkatan suhu ini mengganggu keseimbangan alam semula jadi dan memberi kesan kepada kehidupan di seluruh dunia. Krisis iklim juga menyebabkan cuaca menjadi semakin ekstrim. Kita kini mengalami hujan lebat yang luar biasa sehingga menyebabkan banjir besar. Pada masa yang sama, ada kawasan lain mengalami kemarau, perpanjangan dan kekurangan air. Ribut tropika dan cuaca tidak menentu juga semakin kerap berlaku. Di kawasan kutub, suhu yang semakin panas menyebabkan ais mencair dengan cepat. Habitat haiwan seperti beruang kutub semakin terancam kerana kehilangan tempat tinggal. Pencairan ais ini juga menyumbang kepada perubahan besar pada paras laut dunia. Apabila ais di kutub mencair, air laut akan meningkat dan menyebabkan paras laut naik. Kawasan rendah dan pesisir pantai berisiko tinggi untuk ditenggelami air. Ini boleh menyebabkan penduduk kehilangan rumah, tanah dan sumber pendapatan. Kilang melepaskan gas seperti karbon dioksida dan asap toksik ke udara. Gas ini memerangkap haba bumi lalu menyebabkan suhu bumi meningkat. Kenderaan seperti kereta dan motosikal menghasilkan asap daripada pembakaran petrol dan diesel. Asap ini mengandungi gas rumah hijau yang menyumbang kepada pemanasan global. Pokok membantu menyerap karbon dioksida. Apabila hutan ditebang, jumlah karbon dioksida dalam udara meningkat dan menyebabkan suhu bumi semakin panas. Plastik sukar terurai dan banyak kilang menghasilkan plastik menggunakan bahan api fosil. Pembakaran plastik juga mencemarkan udara dan meningkatkan pemanasan global. Cuaca yang tidak menentu boleh menyebabkan penyebaran penyakit seperti demam denggi dan strok haba semakin meningkat. Kemarau dan cuaca tidak menentu menyebabkan tanaman rosak dan hasil pertanian berkurangan. Hal ini boleh menyebabkan kekurangan bekalan makanan. Perubahan suhu dan kebakaran hutan menyebabkan tempat tinggal haiwan musnah. Haiwan kehilangan sumber makanan dan tempat perlindungan. Setengah haiwan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Akibatnya bilangan spesies semakin berkurangan dan boleh pupus. Penggunaan bas, train dan pengangkutan awam dapat mengurangkan jumlah asap kenderaan di jalan raya sekaligus mengurangkan pencemaran udara. Pokok membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Oleh itu, penanaman pokok dapat membantu menyejukkan suhu bumi. Amalan kita semula seperti menghasilkan kertas, plastik dan tin dapat mengurangkan jumlah sampah serta membantu menjaga alam sekitar. Ya, saya rasa cuaca sekarang memang semakin panas. Saya tak tahan sangat sebab rasa terlalu bahan dan semangat panas yang sangat kuat. Pada
Pada pendapat saya, pemanasan global suhu bumi berlaku disebabkan pencemaran yang menyebabkan seperti asap kilang, kebakaran terbuka dan penebangan hutan. Pemanasan global merupakan isu serius yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Marilah kita bersama-sama menjaga bumi demi masa depan generasi akan datang.